Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhati-hatilah dari sumber harta yang haram. Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman seseorang tidak menghiraukan dari mana ia mendapat harta, sama ada daripada yang halal ataupun haram. Ada yang tidak rasa berdosa mengambil harta syarikat, ada yang menipu klaim perjalanan, ada yang berani mengambil habuan untuk sesuatu projek. Kesemua ini adalah pengkhianatan dalam pekerjaan. Seperti mana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja dan telah ditetapkan baginya upah, maka apa yang diambilnya selepas itu adalah ghulul, pengkhianatan. Dan ingatlah bahawa daging yang tumbuh dari sumber yang haram, nerakalah tempatnya. Marilah kita bermuhasabah, jauhkanlah dari sumber harta yang haram. Kehidupan lebih baik bersama. Wallahu a'lam.